Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, dalam kuliah lalu saya telah bawakan beberapa ayat tujuannya untuk menampakkan kita lebih jelas tentang perutusan Nabi Shu'aib, dan ini ada kaitannya dengan dakwah yang ditujukan kepada kaum Quraisy yang engkar kepada Nabi SAW. Jangan kamu nyangkakan dengan pencapaian kebijaksanaan kamu dalam berniaga macamlah umat Nabi Shu'aib ini bahawa kamu akan terselamat. Kebijaksanaan kamu itu sekali-kali tidak akan menyelamatkan kamu, kerana kalau kita perhatikan keberadaan bangsa Arab ni dekat sebenarnya tanah Arab, mereka nak pergi ke utara, nak pergi berniaga ke daerah Syam, mereka akan melalui Tabuk dan sampai ke daerah atas tu tempat bangsa Madian ni, keturunan Nabi Ibrahim pernah berada. Mereka ni terkemuka sebagai ahli-ahli perdagangan. Dalam riwayat Ibn Hibban dalam kitab Al-Birri wa Taqwa, bahawasanya mengisahkan tentang Nabi-Nabi Allah ni, bahawa Nabi SAW sabda ada 4 orang Nabi berasal dari keturunan Arab: Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Mu ini. Wahai Abu Dhar, ini kata-kata Nabi SAW menceritakan tentang perihal Nabi-Nabi yang diutuskan Allah dalam Quran. Jadi penduduk Madian ni satu golongan bangsa Arab sebenarnya. Mereka tinggal kat kota Madian di daerah Ma'an ni, di perbatasan ataupun sepadan negara Syam dengan Jazirah Hijaz, seperti disebut oleh Imam Ibn Katsir. Jadi kota Madian ni dekat sangat dengan Laut Mati, tempat kaum Nabi Lut dibenamkan, diangkat permukaan itu dan kemudian diterbalikkan, dihujani mereka dengan batu-batu yang telah kita cerita dalam episod-episod yang lalu. Dan azab yang dikenakan kepada kaum Madian ni pun tidak lama selepas azab diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi nama Madian itu sendiri adalah nama satu kabilah yang melekat pada penduduk di situ. Daripada keturunan Madian, ada mengatakan riwayat yang lain mengatakan Madian bin Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam nama yang lain disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, iaitulah kita dapat lihat keturunan ini berasal daripada Shu'aib bin Mikail bin Yashjur bin Madian bin Ibrahim. Nama lain Yashjur ni juga adalah Madian sebenarnya. Jadi Ibn Ishaq mengatakan bahawa Nabi yang diutuskan kepada penduduk Madian ni namanya Nabi Shu'aib dari putera Mikilah bin Yasjan. Lain pula riwayatnya, ada banyak riwayat berkenaan dengan nama-nama dahulu. Maklumlah zaman penulisan perkara ini banyak bersumberkan kepada riwayat Israiliyat, bukan daripada hadis-hadis, mana pendetilan dan juga perincian nama-nama yang ada dalam Islam ini dibukukan oleh para muhadithin. Sebelum daripada mereka, nama-nama ini banyak melintas ataupun disebut, ditulis dengan berbagai perbezaan oleh para ulama Bani Israel. Ini panggil kisah-kisah ni kisah Israiliyat. Baik, pernah satu peristiwa disebut dalam kitab Isti'ab, ketika Abu Umar bin Abdul Bar menyebut tentang biografi seorang sahabat Salamah bin Sa'id Al-Anazi. Ketika Salamah datang jumpa dengan Nabi, Salamah ni nama lelaki bukan perempuan ya. Kita jangan terkeliru bahawa melihat tak marbutah di hujung saja kita terus menamakan sebagai perempuan. Bukan. Salamah ni lelaki, macam Muawiyah, Talha, Mughirah, Maisarah, nama-nama sekian. Maslamah ini nama lelaki sebenarnya, dan tak semestinya yang tidak ada tak marbutah itu lelaki. Sebaliknya lah, macam Hindun contohnya, macam Fairuz contohnya. Kadang-kadang itu merujuk pada perempuan. Nah ni terbaliknya sakafah orang Arab dengan orang kita, pantang melihat tak je mesti dianggap perempuan. Kadang-kadang keliru sampai peringkat tak faham mana satu mu'annas majazi dengan mu'annas hakiki. Contohnya Darun. Darun bahasa Arab dia lebih rajih kepada perempuan. Begitu juga Bi'run. Hazihi Bi'run. Tak kata Hazah Bi'run. Wa hazihi Darun. Tapi kalau Baitun, Hadha Baitun. Ini perkara bahasa Arab kita kan belajar lah. Kalau ada peluang, ambil lah kursus-kursus bahasa Arab supaya kita ada peningkatan memahami Al-Quran. Jadi Salamah bin Sa'id Al-Nazi ini disebut dalam kisah Isti'ab oleh Ibn Abdul Bar. Dia menghadap Nabi dan menceritakan tentang latar belakangnya, menasabkan dirinya pada keturunan An-Nazah. Lalu dia kata An-Nazah satu kota yang terbaik. Kota itu pernah dijajah dan dizalimi, namun diselamatkan, dibebaskan daripada keturunan Shu'aib, iaitu Nabi Shu'aib ini merupakan pak mertua lah kepada Nabi Musa, seperti dipilih pendapat ni oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Kalau riwayat ini benar, maka keterangan ini menunjukkan bahawa Shu'aib merupakan mertuanya kepada Nabi Musa AS. Dan Shu'aib itu berasal daripada kabilah Arab yang disebut dengan nama Anazah, bukan daripada kabilah Anazah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, kerana keturunan ni lahir sangat jauh dari Bani Anazah yang dimaksudkan kat sini. Wallahu a'lam. Ni dari sudut ilmu muhadithin lah, ilmu rijal. Mereka mengkaji nama-nama kabilah, nama-nama sahabat, rijal dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Shu'aib alaihi salam ini, bahawa disebut penduduk Madian ni kerja mereka adalah merompak, menakut-nakutkan orang yang musafir dan menyembah Aikah. Aikah ni pokok aik yang dikelilingi oleh semak belukar.
Kalau kita pergi ke kawasan-kawasan Timur Tengah ni, ke Palestin sebagai contohnya, nanti saya sebut tuan apa hukum ziarah Palestin ya, Masjid Aqsa, berkaitan dengan ayat-ayat yang mendorong, memotivasikan, menyuruh kita supaya pergi melihat fasihu fil ard, jalanlah kamu di bumi. Bagaimana maksudnya dalam konteks ziarah Palestin pada hari ini? Kerana kita dengar-dengar sebahagian daripada para ulama tidak membenarkannya. Nanti kita lihat di sudut fiqihnya, fatwanya. Jadi pokok Aikah ni adalah tempat sembahannya penduduk Madian. Mereka ni adalah penduduk yang sama sendiri pun bergaduh, selalu mengambil kesempatan terhadap orang lain, curang dalam jual beli, menipu, dan bila tiba tang dia membeli, dia nak lebih. Kalau dia menjual, dia mengurangi orang. Ni wailul lil mutaffifin. Pernah kita bincangkan dalam tafsir juz amma beberapa tahun yang lalu. Jadi Allah telah mengutuskan seorang daripada mereka untuk menjadi Nabi. Nabi Syuaib mengajak mereka beribadah kepada Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia, jangan curang dalam jual beli. Jangan kita menyangkakan bahawa dalam bab jual beli ni dia terpisah daripada agama. Inilah satu masalah yang berlaku bila kita melihat agama lain dan dalam perkara-perkara muamalat manusia ni lain. Maka lahirlah golongan kapitalis yang melihat nanti bulan puasalah betul-betul bagilah makan kat orang, tapi bila tiba dalam perkara-perkara melibatkan muamalat, mengumpat dan mengambil hak orang. Seperti pernah kita ceritakan bagaimana golongan yang terlibat dalam perkara-perkara skim cepat kaya dan sebagainya. Saya bawakan kepada tuan-tuan kisah oleh Ibn Hajar Al-Haytami kaitan dengan seorang yang kerja dia merompak harta orang ramai secara tak langsung dengan buat skim cepat kaya. Pernah saya bawa kepada tuan-tuan kan. Jadi hanya sedikit saja daripada kaum Madian ni yang beriman kepada Nabi Syuaib. Kebanyakan mereka ingkar dan kufur pada Allah, menjatuhkan azab yang sangat pedih atas perbuatan mereka itu yang telah kita lihat dalam surah Al-A'raf. So ini dalam bincangannya telah juga saya bawa sedikit pada kuliah yang lalu. Ada satu riwayat dikemukakan oleh Ibn Kathir dalam Qasasul Anbiya. Ini bukan dalam tafsir Ibn Kathir, dalam kitab beliau lain. Ibn Kathir ini ada banyak karyanya. Jadi Ishaq bin Bishr meriwayatkan daripada Juhaibir, daripada Dhahak, daripada Ibn Abbas, penduduk Madian ni orang yang buruk akhlaknya, sesat. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi maknanya kalau kita tak mampu nak buat baik, jangan buat jahat lah. Mereka ni kedua-duanya buat, tak buat baik dan sama buat jahat pada orang. Mereka ni mengkhianati orang lain. Dan kalau kita lihat dalam ayat Allah yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan, mereka duduk di mana-mana jalan di mana Allah Ta'ala menyebutkan untuk kita, wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Ini ayat ke-86 surah Al-A'raf. Kata As-Sudi dalam tafsirnya, mereka daripada seorang sahabat Nabi, maksud ayat ini, mereka ni duduk dekat mana tempat dan memungut tol 1/10 daripada harta yang orang lalu kat situ. Zalim betul ni. Kalau seorang bawa 1,000, 100 kena bayar kat dia 10%. Wallahu alam lah jauh mana kebenaran riwayat ini dikemukakan, tapi disebut dalam kitab-kitab tafsir seperti dikemukakan oleh Ibn Katsir. Jadi ini kerja mereka ni menghalang orang untuk beriman di jalan Allah SWT. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabunaha iwaja. Ini pernah saya bawa kepada tuan-tuan, kerja mereka ni selain daripada merompak, mengambil hak orang, juga mereka ni memalingkan orang, menghalang dan berusaha untuk menjauhkan manusia daripada jalan Allah SWT. Lagi sifat mereka ni iaitu mengurangkan takaran dan juga timbangan, khianat dalam jual beli. Jadi janganlah kamu ni terus larut dalam buatan buruk kamu, kerana Allah akan mencabut keberkatan. Semua orang telah mengakui bahawa pada hari ini bila seorang itu berniaga, macam kita baca kisah seorang engineer di Mesir yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, namanya Salah Atiyah, yang melihat masyarakat Mesir ni susah nak dapat makanan, protein dan sebagainya, maka dia telah berusaha untuk menternak ayam dengan kawan-kawannya dan menjadikan bahagian yang ke-10 dalam sharing itu, stakeholder itu adalah Allah SWT, dan bagi 10% daripada segala keuntungan untuk Allah, untuk buat jalan kebajikan lah. Dia agaknya maju, makmur, sehingga akhirnya mencatat nilai bilion dan akhirnya diwakafkan keseluruhannya untuk Allah. Berapa banyak universiti yang telah dibuat, banyak sekolah yang telah pun dibina, banyak hospital yang telah pun disediakan, banyak jalan raya yang telah dibetulkan, berapa ramai orang dapat pekerjaan dengan perindustrian yang dibuat oleh Salah Atiyah. Keberkatan datang dengan sebab kita tak berkira. Yang menjadikan hidup kita sempit dan sukar ni kerana kita berkira. Bila kita berkira dengan manusia, sebenarnya kita sedang berkira dengan Allah. Jangan takut pada perkiraan dan juga manusia ni menjadi kalkulatif dengan kita. Yang kita takut Allah Ta'ala akan berkira dengan kita. Pesan ni kepada semua orang beriman. Yang beriman, yang bertakwa, nak jadi orang bertakwa. Kesan Ramadan yang lalu adalah kita buat satu kerja tu, serahkan kepada Allah, buat yang terbaik. Jadi kalau kita perhatikan, ada banyaklah kisah dikemukakan dalam oleh Qasasul Anbiya oleh Imam Ibn Katsir, bahawa Ibn Abbas dan Sabasi mentafsirkan bahawa ini adalah sebaik-baik rezeki yang patut kamu usahakan, iaitu jujur dengan manusia.
Jangan ambil kesempatan terhadap mereka. Jadi sifat yang ada pada golongan ahli Madian ini, intinya adalah mereka berusaha untuk mencari keuntungan. Itu tidak salah, tapi keuntungan yang diusahakan itu keuntungan yang haram, iaitu mengambil kesempatan terhadap orang lain. Nabi Shu'aib ini disebut dalam riwayat Ibn Abbas, Sa'ib bin Jubair Al-Thawri. Nabi Shu'aib ni adalah seorang yang sampai menimpa baginda ni penyakit rabun kerana banyaknya menangis. Baginda pernah menangis kerana kecintaannya kepada Allah hingga menyebabkan matanya buta. Namun penglihatannya dikembalikan semula oleh Allah SWT. Lalu Nabi Shu'aib ditanya oleh Tuhannya, "Wahai Shu'aib, apa yang menyebabkan kau menangis? Adakah engkau takut pada api neraka atau engkau inginkan syurga?" Maka jawapan daripada baginda, "Aku menangis kerana kecintaanku kepadamu yang sangat besar, wahai Tuhan. Apabila aku diizinkan untuk melihat pada zatmu, maka aku tidak akan peduli dengan apa pun yang terjadi pada diriku." Maka Allah telah mewahyukan kepada Nabi yang mulia ni, "Selamatlah bagimu, wahai Shu'aib, kerana engkau akan bertemu denganku dan aku akan mempersembahkan Musa bin Imran, Nabi yang aku berikan anugerah, dapat bicara langsung kepadaku untuk melayanimu." Ini dapat kita lihat dalam riwayat Imam Al-Hakim menerusi Mustadraknya. Jadi dakwah yang disampaikan Nabi Shu'aib yang dipanggil sebagai Khatibul Anbiya ni, dengan segala usaha upayanya dijawab kaumnya dengan perasaan olok-olok, dengan sifat yang ingkar, membantah. Dan bahkan bila kita lihat dalam surah Hud, Allah menceritakan perutusan Nabi yang mulia ni menerusi ayat 85 hingga 95. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاءنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Kata Nabi Shu'aib ini, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu buat kejahatan di muka bumi dengan buat kerosakan. Perkara yang halal dari Allah lebih baik pada kamu jika kamu orang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Wahai Shu'aib, apakah agama menyuruh kami untuk meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami mengikut cara yang kami kehendaki? Sungguhnya engkau benar-benar orang yang penyantun dan pandai." Shu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti nyata dari Rabbku dan aku dianugerahkan rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak maksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang daripadanya. Aku hanya bermaksud mendatangkan kebaikan selama aku masih lagi mampu, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu buat dosa sehingga kamu ditimpa seksa seperti menimpa pada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, sedangkan kaum Nabi Lut pun tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Mereka berkata, "Shu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan ini, sedang kenyataannya kami memandang kau orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak kerana keluargamu, tentu kami telah merejam kau. Sedang kau bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Shu'aib berkata, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakang, diabaikan olehmu. Ketahuilah sungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Wahai kaumku, buatlah mengikut kemampuanmu. Sungguhnya aku akan berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Shu'aib dan orang-orang beriman bersama dengannya dengan rahmat kami, sedang orang yang zalim membinasakan suara yang begitu kuat hingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah binasa
binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Thamud juga telah binasa. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan bawakan kepada tuan-tuan lebih lanjut lagi berkaitan dengan keadaan penduduk Madian ni dan juga Ashabul Aikah. Apakah mereka merupakan satu umat yang sama atau berbeza? InsyaAllah kita akan lihat kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.